Hari ni Kak nak masak mi kicap. Simple sangat. Kita masak sup kosong dulu. Untuk kuah sup dia isi ayam, kentang, bawang putih, halia yang diketuk dan juga akar sup. Sayur fakcang ni Kak Ana celur sahaja dan ketepikan. Bila dah mendidih, rasakan dengan garam dan juga cube pati ayam dan Kak Ana masukkan sedikit minyak bijan. Dalam kuali letak sedikit minyak, sos tiram, kicap manis, kicap lemak, gula perang dan juga Kak Ana guna serbuk bawang putih. Kalau tak ada, guna bawang putih saja. Pecahkan dan juga gaul sebati sampai mendidih minyak tu dan masukkan air sikit dan kemudian kita masukkan mi kuning bagi dia sebati dengan rasa sos kicap. Ambil isi ayam daripada sup kosong kita dan kemudian Kak Ana racik-racik untuk makan bersama dengan mi. Bolehlah hidangkan mi kicap kita isi ayam, kemudian letak sayur dan juga kuah sup kosong, dan bagi pedas sikit korang boleh makan dengan cili api potong ataupun dengan cili oil. Sedap juga makan mi kicap sup kosong.